Nak gunakan power bank magnetik ni tak susah. Yang pertama, kau kenalah ada phone yang support magnetic charging. Dan pada phone ni, kalau kau pakai casing, pastikan ada brim ni. Aku tak tahu, aku terlupa nama benda ala bulat ni. Sebab inilah magnet yang akan melekatkan dia supaya dia boleh mengecas. Ok, aku onkan dia. Bila aku onkan, dia tunjuk ada dua je mata, maksudnya ada 50% average. Dan tengok aku lekatkan je pada phone. Oh, phone bini aku ni dia sengit sikit, so terus naik 67%, yang akan makan masa 57 minit untuk full. Magnet dia agak kuat, cuma yang ini kau akan nampak buruk sebab casing telefon bini aku ni dia ada aksesori dia kat sini, dan benda tu mengganggu lah. Kalau phone aku tak ada masalah, but still sengitkan sikit. ok, tetap boleh guna. Dan dia ni nak charge pun tak complicated, gang. Kau kena cuma cocok type C dekat sini je. ok, cocok je type C dekat sini, dan kau dah boleh charge dia dengan mudah.